Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah sambungan kitab pengajian kita pada pagi ini, kita tengok dalam bab udhiyah. Kita duduk di hujung-hujung kitab, insya-Allah bulan 4 ni saya habis kitab ni. Kita sambungan kita bab udhiyah, bab sembelihan ataupun korban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, udhiyah atau korban itu hukum dia sunat muakkad, yakni sunat yang sangat dituntut oleh syarak bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Sunat muakkad ni pada orang yang tengah buat haji dan juga orang yang tak pi buat haji. Dua-dua sunat muakkad. Sebab tu orang kita dia mengikut korban dan sebagainya. Cuma mengikut korban tu waktu orang tu pi beli tu, dia kena beli waktu dia akad bukan untuk diri dia saja, termasuk dengan orang yang share semua. Kan orang sebagai kepala kutu tu kut ataupun korban, kut korban kan, orang duk mengikut tu. Ketika dah cukup semua, contohlah dia kata satu bahagian RM800 semua dah cukup, setiap orang tu dah cukup dia punya jumlah dah 800. Ketika dia pergi beli tu, dia kena beli untuk wakil ke semuanya. Kalau dia beli, dia tak sebut wakil semua, dia beli untuk diri dia, jadilah orang lain tu sedekah kat dia saja RM800 tu. Dan korban tu jadi untuk dia saja, bukan untuk orang lain semua. Tu kena ambil perhatian juga yang tu. Bukan bagi duit saja kemudian dah tak ada sebut apa-apa dah. Bila nak sebut sebahagian masyarakat kita bersungguh-sungguh nak buat korban tu, alhamdulillah baguslah. Kan kita 6 bulan sebelum, 7 bulan sebelum dah buat kumpul duit sebulan 100 dan sebagainya. Pasal apa? Nak ambil hukum sunat muakkad tu, nak buat korban. Pasal tulang, bulu akan datang pada hari akhirat kelak. Kita kata sebagai haiwan korban tu tunggangan bagi orang yang nak melintasi titian siratal mustaqim, awak pergi ke syurga. Tu. Jadi itulah orang yang duk bersungguh-sungguh buat korban tu. Tapi hukum yang ada berkaitan tu kena jaga. Tu dia bicara dalam bab wakil lah tu. Saja saya nak sentuh yang tu. Kemudian tidak wajib ia melainkan jika dinazarkan. Tidak wajib ia korban, melainkan jika dinazarkan. Korban tu tak wajib. Tapi kalau dia dah nazar, maka hukum dia jadi wajib. Nazar ni seperti dikatanya kerana Allah wajib atasku korban. Tu jelas sebagai nazar. Dia kata tahun ni aku wajib buat korban. Kat sini dia kata kerana Allah, ataupun dia kata wallahi, dia kata wallahi wajib aku buat korban. Tu. Jadi dah jadi nazar. Atau macam nazar. Tadi jelas sebagai nazar. Yang kedua perkataan yang boleh merujuk kepada macam nazar.
Seperti dikatanya, ini yakni binatang ini aku jadikan korban. Dia ada lembu yang cukup umur, dia ada kambing yang cukup umur. Kemudian dia kata, kambing ni kambing korban tahu ni. Dia pergi merujuk kepada kambing yang ada depan dia. Kan pegang, ada orang kata ni kambing lah ni, ni kambing korban ni. Bila dia sebut kambing korban tu, ataupun dia kata nak buat korban ni, kalau tu bahasa lorak kita tu, maka hukum dia jadi seperti nazar. Bila jadi seperti nazar, sembelihan tu tak apalah wajib buat. Kemudian selepas tu pembahagian apa tak boleh. Kita tengok dia kata, tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia. Apa dia? Ia bukan. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia membaca. Ini seorang ni baca Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Artinya, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada orang yang sembelih. Orang yang bukan kita sembelih, ada penyembelih dia. Kan? Sunat juga kita baca. Kan? Orang yang sembelih tu kita pun sunat tengok. Kan? Sunat hadir, sunat tengok duk ketika darah tu jatuh atas atas tanah tu. Kita sunat baca Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Kena sunat baca tu orang yang buat korban kan, kecuali dia buat korban luar negara, dia tak tahulah sembelih waktu bila. Kan, korban luar negara pun Sri Lanka ke mana ke, dengan yang harga 200, 200.5, 300 jumlah yang kita kata mampu nak buat korban. Kan, dengan bagi duit saja dia kena ada akad dia. Untuk nak jadi korban dia kena ada akad yang khusus. Orang pun kata ini korban Sri Lanka, seorang 200.5 bagi duit dah sengat. Sampai hari kejadian pun tak sebut dah. Kan, dia kena ada akad, sebagai akad beli satu bahagian ke seekor kambing ke untuk dijadikan korban sunat aku. Kena sebut tu, korban sunatku tahun ni kerana Allah Ta'ala. Jadi sunat, walaupun dia tak makan langsung kat sana. Memang tak makan lah duduk luar negara tuan-tuan. Tu kalau dia nak sebut korban wajib ke, wajib laksanakan lah. Memang dia tak makan langsung. Jadi yang kita kata, perkataan yang dalam doa ni Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni tu, hak tu tak jadi wajib. Yang kita makna dia apa dia? Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripadaku. Walaupun ia, yakni seseorang, ada sebut perkataan ini ialah korban untukku, seolah-olah kalau kita tengok pada syibih ataupun macam nazar tu, ini ialah binatang korbanku tu. Tapi dalam doa pun ada juga ini ialah korban untukku ni. Dia tak jadi wajib dalam doa, kerana sebutan ini dengan tujuan mengambil berkah, bukan tujuan memberitahu orang. Beza. Ketika dia tengok darah sembelihan jatuh atas tanah tu, dia kata Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, terimakanlah, ya Allah, ini adalah korbanku, terimakanlah. Terimalah amalan korban. Yang tu tak jadi wajib, pasal itu adalah sebutan mengambil berkah. Hak tadi ni dia habaq ke orang. Contoh dia ada bela seekor kambing ke lembu ke, dia kata ni binatang korban ku ni, dia pergi habaq macam tu, maka haiwan tu dah jadi haiwan yang wajib dikorbankan pada tahun tu. Wajib disembelih dan dia sikit tak boleh makan, bagi daging korban nazar. Kalau dia sebut ni korban sunat yang nak buat tahun ni kan, tak apa.
Waktu korban itu mulai dari naik matahari pagi nahar, hari nahar. Yakni hari nahar ni hari yang ke-10 Zulhijjah. Tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki. Siapa kita duk buat tu dah lah tuan-tuan. Kan pukul 8.30, pukul 9, lepas mayang raya terus waktu tu waktu yang paling afdal lah. Dan berkekalan waktunya waktu korban hingga jatuh matahari 13 Zulhijjah. Hari yang ke-13 sampai masuk waktu maghrib, mana dia lah pada waktu asar, kecuali bagi korban nazar. Dia jadi korban qada, buat luak pada waktu waktu yang dibenarkan. Contoh lembu tu terlepas, haiwan yang dinazarkan tadi terlepas, hari ke-14 baru jumpa kan. Dia jadi korban qada, luak pada waktu, maka hukum dia boleh. Tapi kalau saja-saja nak buat luak pada waktu sedangkan tak ada apa keuzuran dan kemudaratan, maka tak sah sebagai korban. Jadi sembelihan biasa. Kan. Kemudian waktu korban itu, kan, binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Selain pada tu dia bela rusa sekandang 100 ekor sekalipun, tak buat korban dengan rusa. Kan. Kuda ke dia bela banyak, haiwan apa lagi. Selain pada haiwan ni tak dijadikan sebagai haiwan korban. Dia mesti kena buat haiwan ni. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian jua lembu dan kerbau secara share, yakni secara berkongsi. Dari itu boleh 1 atau 2 share, yakni 2 perkongsian untuk korban, dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Dalam 7 bahagian tu tak semestinya semua buat korban. Bahkan dalam 7 tumpuk tu, seorang ataupun 2 orang buat korban. Orang yang ketiga nak buat akikah. Orang yang ketiga dia saja masuk kerana nak ambil daging buat makan. Kan. Bahkan yang nak share salah seorang daripada tu orang kafir sekalipun sah. Kan. Yang ni boleh. Contoh mai seorang non muslim, kawan-kawan duk buat benda sekali. Dia kata hampa buat sembelih 7 tumpuk tu, dia nak masuk satu boleh nak ambil nak buat makan. Contoh. Kan. Kita orang kata tak boleh ni ibadah orang. Kan, salah satu boleh, tak ada masalah. Kan, cuma bahagian dia bagi kat dia. Bahagian dia bagi kat dia. Cuma kita ingatlah, orang yang buat korban ni dalam bab 7 tumpuk ni, biasanya pihak pengurusan dia akan bahagi 3 lah. Akan bahagi 3. 1 tumpuk untuk fakir miskin, kan. 1 tumpuk adalah untuk si buat ataupun si peserta. 1 tumpuk untuk hadiah, kan. Nak bagi 3. Walaupun begitu, pihak pengurusan mesti kena maklum terlebih dahulu kepada peserta. Sebab tu kita perlukan penjelasan. Kita bila uruskan harta orang dalam keadaan orang tak jelas, takut kita makan harta tu dalam keadaan dia pun tak tahu ataupun dia tak redha. Pengurusan ni hanya menguruskan sahaja. Dia orang yang bertanggungjawab dan beramanah penuh terhadap seekor haiwan yang korban tadi ni. Dia tak boleh ambil ikut suka dia. Dia kena minta izin. Sebab tu kalau seeloknya orang yang masuk korban tu buat satu, kita kata
kertas tu, tulis siap-siap kat situ, ataupun buat mesyuarat ringkas, panggil semua yang buat korban habaq. Kan. Okey, pihak masjid buat macam ni. Pihak masjid buat macam ni, akan dibahagi 3. Pihak peserta nak ambil berapa bahagian. Pihak masjid boleh dia nak paksa tak peserta 1 je, masjid akan ambil 2. Dalam keadaan peserta tak mau, saya nak ambil 2, saya nak bagi 1 je, kan bagi 3. Dia kata tak apa, fakir miskin saya bagi sendiri. Ataupun dia kata saya tak bagi langsung. Tak bagi langsung, macam kata buat sendiri Ada orang mana tu peserta yang hati kering. Hati kering tuan-tuan, masjid pun tak main, kan, dengar orang buat korban dia pun main buat korban. Elok orang sembelih tolong pa pun tak. Elok dah selesai apa semua, dia main tonggek kereta dia buh semua yang bahagian dalam kereta. Pihak masjid tengok, lah kami tolong buat untuk dia lah, seketui pun dia tak bagi. Nak kata apa? Haram nak kerja. Pasal tu hak dia. Pihak dia apa, ketui pun tak bagi. Dia ni. Tapi orang kata itu jika tak diberi penjelasan. Pihak masjid kan nak marah tak boleh, pasal barang tu hak dia, duit dia. Kan. Cuma di segi kita kata bermasyarakat tak kenal lah cara buat lagu tu. Tapi di segi hukum memang barang dia, hak dia. Kan. Jadi kalau pihak masjid pun tak bagi penjelasan apa, dia pun main ambil semua. Ada. Saya duduk mengeyak satu tempat tu, dia pun kata gambar orang tu dia main ambil semua. Orang duk tolong takik, tolong katok pun dah lah, dia masuk banyak tumpuk. Dia ambil semua, seketui dia tak bagi kami. Terdepan ambil list nama dia. Tak bagi masuk. Kan, dia gambar orang buat begitu. Kami ni sebentar-bentar buat kerja minum yang kopi seorang cawan. Kan, ada orang gamak macam tu. Jadi pihak pengurusan dia kena maklumkan. Ada setengah tempat tu dia kata saya tak tahu apa, tiap-tiap tahun saya masuk, tiba-tiba saya dapat minyak tu saya tak tahu sebenarnya saya dapat minyak mana. Sebenarnya satu tumpuk tu adalah hak peserta totally 100%, sebab itu hak dia, duit dia, barang dia. Pihak pengurusan sebab tu dia urus betul-betul, daripada tulang, daripada apa barang dalam, dia punya daging, timbang bagi elok semua. Okey, kemudian macam kita ada buat tu elok dah, kan, kita beli besen, kita beli plastik boh siap-siap satu tumpuk tu, kan. Kemudian seeloknya dia bagi penjelasan. Okey, peserta tumpuk yang apa, lembu yang pertama, 7 orang. Orang yang pertama nak banyak mana nanti ni, bagi penjelasan tu. Pihak surau, pihak masjid, kami akan biasa amalan tiap-tiap tahun kami ambil setumpuk sedekah fakir miskin. Kan, kalau tuan bermurah hati lagi, sedekah satu bahagian dibahagi 3. Kalau bagi 2 kat kami, 1 kami nak dekah kepada orang, 1 hadiah, nak ambil 1 pun tak apa. Yang paling afdal ni, orang yang buat korban ni, korban sunat, paling afdal dia makan sekati je, lebih kurang 600 gram. Kan, ada setengah kata 300 gram. Makna pasal apa 600-300? Dan makan diri dia dan keluarga dia sekali makan. Kan, itu yang paling afdal. Selebihnya sedekah, itu yang paling bagus lah. Kan, tapi kalau orang yang masuk ni dia nak makan banyak sikit, dia pun nak sedekah adik-adik, tak apa lah. Macam kita ada buat tu, contoh kalau daging saja 8 kilo, kan, daging saja dalam 12 kilo, kan. Jadi 4 kilo 4, 8, 12 bahagi daging, 4. Peserta 4 lagi untuk fakir miskin tarik 4 kilo, ataupun nak hadiah 4 kilo bahagi sama rata. Ataupun peserta kata saya nak ambil 5 kilo, yang selebihnya pihak pengurusan buat lagu mana pun kena ikut. Contoh, kita tak boleh paksa dia. Pasal tu itu adalah harta. Sebab tu perlukan penjelasan daripada pihak awam.
Sebab orang yang masuk tu pun dia pun tak tahu, oh memang kena bagi 3 ke. Kalau tak bagi 3 tak boleh ke. Dia kata dah lah mahal 800 setengah. Kan. Lepas tu dapat ada pihak pengurusan beli lembu kecil pun lah. Banyak 800 setengah. Pergi tengok Allah lembu rentak. Kan. Lembu kecil. Sembelih boleh lah 6 kilo daging. Dah lah 6 kilo bagi 3 pula. Allah boleh banyak mana. Kan. Dan pernah satu kita tengok Allah lembu kecil. Dia pun tak tahulah yang macam mana yang pihak beli tu. Kecil semua lembu. Bila sembelih dapat 5 kilo setengah daging. 6 kilo. Saya kata ni kalau bagi 3 naik peserta ni. Dia kata ambil untuk fakir miskin, ambil sekilo sudah. Selebihnya tanya dia. Walaupun waktu mula bincang lain, tapi waktu kejadian tu tengok Allah lembu kecil. Kena abang. Kan sebab naya kalau bagi 3 Allah 6 kilo boleh nak banyak 800 setengah. Kan. Kadang-kadang orang tak puas hati. Bila timbul tak puas hati puas semua, dia jadi masalah di situ. Sebab tu dalam bab tu kita boleh buat dalam bentuk akad kitabiah. Akad kitabiah ni akad bertulis. Tulis siap-siap kat atas tu saya nama sekian-sekian bersetuju untuk buat korban saya yang sunat saya tahu ni. Saya nak ambil berapa buat satu ruangan kosong. Okay, dia nak berapa 1/3, 2/3 ataupun dia nak sedekah semua buat ruangan kosong. Kemudian saya wakilkan pada pihak pengurusan buat ya. Saya wakilkan pada pihak pengurusan masjid ataupun surau untuk menguruskan korban bagi pihak saya tahun ni kerana Allah Ta'ala. Bawah turunkan tanda tangan. Lebih jelas bila ada borang kita kata. Jadi pihak pengurusan rujuk borang tu. Okey, nama sekian-sekian. Dia nak ambil 2/3. Dia nak ambil 1/3. Dia nak dekah semua. Lah. Kan sebab main hari kejadian dekat 2 ekor, sekor tak apalah, kena main sampai 10 ekor dah. Selaru juga tu. Ni hak siapa ni hak siapa? Dan lain kali urus secara tak amanah. Urus secara tak tui. Orang dia nak ambil 2/3, lain kali dapat sekilo. Lain dapat satu tumpuk saja. Kan. Orang tu nak balik nak marah kat pihak masjid, orang boleh marah tak mana. Kena yang jenis segan tu, tak apa. Kan tak apa buat ke mana. Pada hati dalam perut tu marah atau segar dah pasal apa dapat sikit. Kan tu dalam ni kena urus bagi betul-betul. Pasal share, kongsi. Saya nak cerita tentang tu, kongsi. Tu. Yang ni memang penting kena bagi penjelasan sebab kita nak uruskan harta orang, tuan-tuan. Bila harta orang melibatkan harta orang, orang yang beramanah tu cukup-cukup sangat bertanggungjawab. Kan orang dapat tu puas hati. Bukan puas hati dapat sekali besen dah. Orang besen orang tak mau tengok pun. Orang nak tengok tu. Kan daging tu banyak, kan elok dan sebagainya. Setengah orang masyarakat kita memang dia nak lagu tu. Dia nak masuk korban satu, yang kedua dia puas hati. Puas hati buat sini. Daging pun depa bagi pun banyak. Kan. Setengah orang tu dia tak fikir tentang daging tu, dia fikir tentang pahala tu. Tu tak apa. Level atas sikit. Kan dia bagi duit buat aku mana pun tak bagi pun tak apa. Pasal dia nak pahala saja. Tu hak orang yang level buat doa. Buat doa buat 3 dia bagi, dia pun juga nak tengok hasil tu. Banyak mana. Tu takut berlaku ketidaktelusan. Kan bila gitu jadi tak amanah, takut kita dah pecah amanah tu. Tu dalam 7 tu boleh bercampur. Dia punya orang yang masuk asalkan cukup 7. Ataupun dia nak buat sekor untuk dia saja. Boleh, tak ada masalah. Dia nak buat sekor. Orang ni dia banyak duit kan, dia beli sekor buat korban. Ada kita nak buat sekor, pergi cari lembu yang cukup umur tapi yang rentak sikit. Putih susu awal. Kan lembu putih susu awal. Mak umur baru berapa bulan dia pun ambil mak dia lah kali tak putih susu dengan mak dia.
cukup pun, tapi tengoklah halus boleh buat korban. Kan tak ada cacat celah apa. Dia cacat yang mengurangkan daging tak boleh. Tu. Ada harga kadang 2,000. Kan 2,500. Boleh lah masuk untuk keluarga share adik-adik bawa seorang 400 je, orang 300 boleh buat korban kan. Buat belakang rumah. Kemudian dia kata pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6. Kan 5 nak masuk 6. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk 3. Dan pada biri-biri berumur 1 tahun atau sudah salin 2 batang gigi hadapan, biasanya umur 6 bulan ke atas kalau biri-biri ni dia salin gigi itu boleh dah buat korban. Sekalipun belum cukup umurnya 1 tahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Lepas 6 bulan tu tengok-tengok gigi depan dah salin. Kan boleh kan. Biasanya hak ni pihak yang duk jual lembu tu dia tahu dah. Kan dia tahu dah cukup umur terang mana kita pergi beli kan. Kalau orang yang pandai dia boleh pergi koyak mulut lembu tu tengok gigi tu. Orang yang pandai dia tahu. Kan dia pergi tengok lembu ni tua ke muda tengok gigi. Saya pernah lah pergi beli lembu tu, tokel lembu tu dia ni nak tengok dia umur dia koyak mulut, gigi muda elok tersusun elok. Dia tahu umur ni umur korban ni koyak-koyak rongok habis. Tengok tua kata-kata dia tunjuk ni yang tua tengok gigi dia guna, ni muda gigi dia guna. Tu kalau orang yang reti dia tunjuk perbezaan dia lagu tu. Kalau sekali tengok fizikal kalau elok tu kita tak tahu tua muda sama besar dia. Kan. Tapi biasa ni pihak kita kata jual lah. Kemudian disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya, sama ada disembelih sendiri atau wakil. Dan niat ketika memberi wakil. Tu. Kalau saya cerita tadi akad kitabiah tu. Kan akad kitabiah tu waktu dia bagi tu dia dah niat dah. Waktu dia bagi dia dah niat dah. Kan sebagai niat akad kitabiah, mana bertulis. Maka boleh kan? Buat penyerahan siap-siap dan saya setuju yang disembelihkan oleh orang yang dilantik oleh pihak pengurusan. Clear? Hari kejadian dia tak mai pun tak apa. Kan, tapi afdalnya dia mai tengok. Afdal lagi pergi tolong bawa pisau pergi lapor. Kan pakat buat kerja memang barang hak dia. Kan yang tu yang kita kata yang terbaik lah. Sebab tu hari kejadian tu penyembelih lah. Dia tengok lembu tak mau 7 orang, tak mau sekian-sekian. Dia pun niat bagi pihak mereka yang untuk lembu 1, lembu 2 dan sebagainya lah. Tu. Jadi dia boleh niat ketika sembelih, kalau sembelih sendiri ataupun wakil, ataupun niat ketika memberi wakil. Memberi wakil, macam kita wakil pada pengurusan yang buat korban tu. Tu. Kemudian disyaratkan niat korban haram itu kita berhenti kat situ dulu. Haram makan korban wajib, bahkan hendaklah disedekahkan ke semuanya. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Balas ekor. Ni kadang dia adalah ke depan. Naknya segala perkakas-perkakas luar ke dalaman, hatta kulit sekalipun, yang pertama tak dijadikan upah kepada penyembelih. Itulah haiwan tadi ni, upah ambil upah hasil. Duit pengurusan contohnya, tarik daripada dalam tu, bayar RM60 ke berapa ringgit untuk si penyembelih. Kemudian jenis ambil tak agak kan.
Dia lapar. Ambil biasanya orang tu ambil kepala lah apalah. Hak tu yang nak ambil dia pergi buat dia istihar dulu, pergi habaq kat pengurusan paling kurang. Saya nak ambil kasut boleh. Nak balik buat sup. Kan. Pihak pengurusan pun dia bagi jelas siap-siap lah. Kan. Seeloknya dia bahagi bukan kata takat daging dan tulang saja. No, sekali dengan kasut, ekor semua kena bahagi. Barang dalam semua kena bahagi. Sebab tu kena tanya. Kadang-kadang barang dalam dibuang. Lepas tu orang yang buat masuk tu lah, tak dapat pun perut. Kan. Tak dapat pun ekor, tak dapat pun kasut. Kan. Jadi pihak pengurusan dia perlu jelas. Okey, dalam ramai ni siapa yang nak perut dia urus sendiri. Contoh, kami tak ada orang yang nak urus. Tak apa. Dia pergilah urus. Kalau bayar tinggi, berbaluilah dengan bayaran dia dapat dah setelah dibersihkan. Bayar punya bahan dia kena proses sendiri. Kan, itu saya kata tadi pengurusan tu dia kena jelas awal-awal. Kemudian lembu satu kasut minta izin. Akan ambil ekor ke apa-apa kena minta izin. Saya nak ambil ni 2 orang boleh tak? Kan. Tak apa ambil tak apa. Makna jika diberi izin baru boleh. Kalau tak diizinkan maka tak boleh. Kan. Dan barang korban ni tak boleh buang ke tong sampah. Paling kurang lah dia kena buat korek tanam. Macam ada setengah-setengah tempat yang sembelih dengan jumlah yang banyak 20 ekor, 30 ekor. Tak ada orang nak uruskan kakak dalam perut apa semua. Lain kali kat lembut sampah pun penuh. Haram lah ajaran tu. Pasal apa? Korban ni adalah perkara ibadah. Kan. Dan juga harta orang. Harta orang. Kalau ni buang tik sikit-sikit tu, potong buah belesit bagi, dia tak mau, tu ikut dia nak buat apa pun barang hak dia. Kita nak buang tanpa persetujuan apa semua, sebab tu pengurusan dia kena jelas. Dan orang yang pi tolong buat kerja tu tak boleh ambil ikut suka dia. Kan. So dia buat kerja banyak, kepala aku punya lah nak ambil lah. Aku punya apa tu punya peserta tu, dia apa tak masuk, dia tak boleh. Kan. Dia pergi tolong lapah kepala, dia pergi tolong buka kulit, ambil daging kepala saja pun kadang-kadang 3 kilo boleh tuan. 3 kilo dia kata lapah boleh aku ni dah hak orang tak. Dia kena tolong buat kerja bagi pihak daging itu, kena pergi buh sekali dengan lembut banyak-banyak. Lagi kena pihak pengurusan pun dah urus elok dah, kata buat kepala daging nak ambilkan tak apa. Pasal apa? Dia wakil daripada orang pun semua dah setuju peserta tak apa. Kan. Sebab tu dia kena bagi penjelasan awal. Pihak masjid, pihak pengurusan nak buat macam mana, apakah polisi titik-titik tu untuk buat tak. Setuju tak masjid nak buat ni, dia pun okey setuju, tak ada masalah, clear. Kalau dia nak buat keputusan bagi pihak tanpa persetujuan tak boleh tuan. Pasal harta orang bila buat urus tanpa keizinan dikira siapa buat kerja haram ke lah. Kan. Macam tu kena jelas. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri wa unsa wa dhakara wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak raya pula anak. 2 minggu ya. Selamat hari raya. Ya. Start dah boleh benar. Saya balik. Syok ano. Jangan jauh. Syok makan je. Jalan jamu. Bye. Start.
Kakak mai. Mai. Pasukan.